Bismillah. Wassalatu wassalamu ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Sama-sama kita panjatkan syukur banyak-banyak kehadirat Allah SWT dengan limpah kurnia. Kita dapat berkumpul sekali lagi setelah setahun berlalu. Dan kita bersyukur kerana Allah panjangkan umur kita. Kita masih bernapas pada malam ini. Dan insya-Allah kita mohon Allah panjangkan umur kita agar terus dapat menjadi hamba-Nya yang berbakti untuk menolong agama Allah. Saya dah tengok dah dalam Facebook ada tulis yang tu kan, dalam Facebook kan ada satu post Wang Z Haikal, Harimau Melaya. Jadi kita bimbang dalam kereta tadi. Nak takut ingat taring ada panjang tu taring. Dah. Rupa dak agak cetong juga. Maran tu kampung mana? Kampung Sri Cedung. Kampung Sri Cedung. Sri Cedung. Oh. Sebab apa dia panggil kampung Sri Cedung? Jangan pandai sebut je. Saya tak berapa kenal juga sebab saya pun baru pindah situ. Pulak dah. Saya ni peminat Manchester United. Dan dekat lambang dia tu nampak macam ada gambar setan sikit lah. Sebab nama pun Red Devil. So, guana tu Ustaz? Boleh ke kita nak sokong dia? Jadi dia kata Manchester United ni lambang dia Red Devil. Kalau kita terjemah kak, komang-komang bodoh-bodoh kak, setan merah. Kalau Terengganu dia keras sikit, binatang setan. Binatang setan merah. Hukumnya haram dan harus. Yang kita sokong ni perlawanan bola dia. Jadi kalau perlawanan bola tidaklah haram. Setiap permainan yang tidak haram, maka kita menyokong mana-mana kumpulan tanpa bertaruh, tak haram lah. Jadi hukumnya harus. Walaupun nama kelab bola sepak Toyo 3 beradik. Pasal bukan kita sokong benda lain, kita sokong perlawanan bola, betul tak? Betul. Jadi bila ada Red Devil tu menjadi logo, minat kepada permainan bola ke atau setan tu? Aku nak dia je lah. Di situlah haramnya apabila kita sokong syaitan tu sendiri. Kerana syaitan ni Allah kata nampak musuh kita. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu ikut syaitan kerana syaitan itu musuh kamu yang sangat jelas. Jadi adakah orang yang sokong Manchester United ni sokong syaitan? Tak sekali-kalilah. Melainkan sokong perlawanan bola. Tu saja. Maka tak boleh kita nak kata haram. Dan di sebelah kanan saya seorang muslimat yang hebat, yang telah naik podium, tempat kedua dalam sukan lumba motosikal. Jarang maknanya kita dengar orang perempuan naik podium. Biasanya yang naik podium tu tukang pegang piala je. Tapi ni tukang terima piala. Di sebelah kiri saya pula, tuang punya motosikal. Kita ingat cabutan petuah ni. Kalau tak cabutan petuah pun memang cenera mata untuk aku ni. Rupa-rupanya ni tuang motor ada sebelah. Saya nak tanya, apa hukumnya seorang wanita macam saya berlumba dengan pelumba-pelumba lelaki di litar? Baik, berlumba yang pertama kita nak tengok hukum dia berlumba tu. Adakah haram? Ya, haram jikalau maknanya sengaja membahayakan akan nyawa sendiri. Bila masa haram, dia tak pakai helmet, dia tak pakai guard, berlumba di jalan raya, ada tiang api, nak walik kambing nitah, lembu duduk baca surat khabar tengah jalan. Tak. Jadi kalau gitu sudah memang haram hukumnya kerana masuk dalam kata wala tulkum bi aidikum ila tahlukah. Jangan sengaja kamu merosakkan diri kamu. Tetapi ulama-ulama menjawab, apabila ada litar yang ada ciri-ciri keselamatan, walaupun kalau maknanya tidak mengikut peraturan boleh membahayakan juga, maka ulama kiaskan dengan sukan berkuda yang memang menjadi sunnah Nabi. Jadi sukan berkuda ini sunnah, tetapi kita tak ikut peraturan, tak guna pelana atau duduk balik atau duduk bawah perut kuda belang-belari. Nampak? Jadi nak buat pelik pada orang, dah jirik di kuda. Jadi walaupun asalnya sunnah, jika sengaja membahayakan, jadi haram juga.